tak untung pun tak apa. Sebab katanya nak bantu rakyat, takkanlah nak untung. Okey. So, maka begitulah kan. Ada orang komen ID kedai ulut. Kedai ulut tak boleh tau. Nanti you punya parti sendiri you punya parti sendiri itu orang jawatan kuasa you you parti punya jawatan kuasa akan datang you punya kedai ulut spa, dia akan pau sama you tau. Itu tak bagus tau. Kedai luncit tak ada Kedai pau. luncit orang tak pau tau. Oh, itu ketua cabang Malipaunya. Aduh, kan. So itu adalah satu benda. So sekarang ni saya nak tanyalah dengan apa ni Fuziah Saleh yang dapat, kementerian dia dapat sampai 300 juta untuk belanja pasal program jualan rahmah, di mana kita dengar Rafizi mesti nak tanya, apa formula kamu? kedai luncit loh. Dah luncit lah. Madani Mat. Madani Mat. Sebab Lafizi punya formula tak laku Confirm success one. Confirm. Madani Mat. Rafizi yang formula man tu, raja formula tu pun boleh buka satu je. Dia kesom. Nama buka kesom. Kenapa bagi nama kesom? Ingatkan sebab dalam tu ada laksa ke? Masa ingat tak muka dia kan? Kita tanya, kenapa bagi kesom? Tak, aku tak fikir panjang. That's what's wrong with you, Rafizi. Kau tak pandai fikir panjang. Lainlah kalau kesom tu kan sebab kau ada mungkin something yang bahan berasaskan kesom lah. Tapi itulah Rafizi, saudara-saudari, dia tak fikir panjang kan? Sebab tu kita boleh main dia macam tu saja. So, Dia baru sedar dia kena main. Padahal kita dah mainkan dia setahun dah. bengong lah korang ni kan. Tak boleh, itu illegal Apa yang illegal? Kedai ulut illegal lah. Tapi ini kan, tapi memang honestly lah kan. Jadi dia boleh cakap macam tu lah. Kedai luncit loh. Kedai luncit hari-hari pun orang beli tau. Kedai luncit hari-hari orang masuk bagi duit tau. Bukan kedai makan. Kedai makan sudah tukar. Kedai makan hari-hari you kena masak tau. Kedai luncit, you duduk saja. balang keling tau. Balang keling? Bukan keling itu. Itu keling. Ini keling. Keling. Basah punya. Oh. Keling. Saya bukan lesis tau. Saya cakap keling. Keling, you faham tak macam mana eja keling? Maksud dia bukan basah tau. K-E-R-I-N-G. Keling. Okay? Faham tak? Faham tak? Faham. Okay, so ini kan sebab kita cakap kedai luncit loh.